Tapi betul lah, wobbling tu dah kurang. Mungkin tak cukup laju kot. Sebenarnya motor ni memang boleh pergi lagi ni, cuma ada cut off 147. Kita berlumba-lumba dengan Triumph ni. Mohon laju sikit. Motor depan ni pun aku tengok wobbling. Nampak? Dia lagi wobble, aku pula yang takut. Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Nasir Haris Motovlog. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. So sekarang ni aku dekat Genting Highland, yang mana aku tengah duduk atas skuter 250cc yang ramai gila. Bila terjumpa aku akan cakap, bang, saya beli skuter ni sebab tengok video abang. So untuk video kali ni aku akan share sekali lagi pasal skuter ni. Tapi ini bukanlah skuter yang sama yang aku guna untuk endurance test 20,000 km tu. Dia model yang sama tapi batch yang berlainan. Ini batch yang latest, yang mana Aveta sendiri ada maklumkan dekat aku yang ada beberapa improvement setelah diorang sebagai pengeluar mendengar segala feedback daripada customer diorang, rider-rider yang pakai skuter ni. So tak perlu buang masa, inilah dia 2025 Aveta Vanguard 250 SE, warna baru, improve version sebab Aveta mendengar feedback daripada korang. Baik. So ini adalah variant yang terbaru. Dia masih lagi SE, iaitu Special Edition, yang mana perbezaan paling jelas adalah saiz tayar. Tayar dia ni lebih besar sikit daripada yang standard, dan dah ada beberapa minor upgrade. Aku nak cerita upgrade dulu, yang improvement tu sekejap lagi. So upgrade yang pertama adalah, ini adalah warna yang terbaru, iaitu Twilight Blue. Finally SE ada version yang glossy. So ni bukan matte Dan warna ni special. Kalau kau pandang daripada satu side, kau nampak macam dia hijau gelap macam tu kan. Bila kau pusing sikit, kau akan nampak purple-purple macam tu. Aku rasa memang nampak cantik, nampak premium. Tapi yang paling penting dia bukan matte, jadi dia senang nak jaga. Minor upgrade yang kedua adalah yang ni. Ni USB charger ni, kalau sebelum ni dia ada Type A saja kan. Yang ini ditambah lagi satu. Tu Type C. Nice lah macam ni. And then penutup soket ni pun dia ngam, dia melekat, tak senang nak terbuka. Nice. Yang ketiga adalah seat. Kalau korang tengok yang batch yang pertama, seat dia ada macam bonggol kat sini kan. Tapi batch yang latest ni ada improve sikit. Dia bagi lebih rata supaya korang boleh duduk dengan lebih bebas lah. Lagipun motor ni kan konsep dia ATC, dia macam adventure kan. So memang sesuai lah untuk seat yang macam ni, supaya korang boleh mungkin nak lalu kat gravel tu boleh berdiri sikit. Tak ada langgar-langgar bonggol kat sini. Boleh kata macam lebih sesuai untuk touring juga. And then yang keempat benda ni. Kalau korang tengok windshield batch 1 yang aku guna untuk buat test 20,000 km tu, dia punya windshield warna dia adalah clear. Dah tukar kepada dark visor. Dia bukan solid tau, tapi memang gelap. Betul-betul gelap. Nampak? Ikutlah, macam aku personally, aku memang suka yang clear. Tapi aku rasa bila dia pakai dark visor macam ni, nampak macam garang sikit lah. Okay, now straight to the point. Kita nak cerita apa improvement yang telah dibuat berdasarkan feedback-feedback yang Aveta dapat. So yang pertama sekali, disebabkan beberapa unit yang dikatakan ada masalah engine stalling, tiba-tiba mati kan. So untuk batch yang terbaru ni, maksudnya bukan hanya warna ni je tau, maksudnya semua. Kira lepas ni kalau korang beli Vanguard 250 SE ni, memang dah ada improve benda ni semua. Untuk warna-warna lain juga. Untuk selesai masalah engine stalling tu, isu tu sebenarnya lebih kepada electrical, dan senang cerita Aveta dah improve lah benda tu. Engine stalling ni masa aku buat test tu, aku tak pernah rasa lah benda tu. Tiba-tiba skuter ni mati ke apa, tak ada pula. Maksudnya even batch 1 pun bukan semua macam tu. Bukanlah kata macam major issue ke apa, tapi Aveta telah merespon dengan sangat cepat, dan Aveta ada deploy Aveta Care on Wheels ACW ke seluruh Malaysia untuk rectify isu ni. Aku ada tengok kat FB diorang siap datang rumah tau, repair terus motor tu kat situ. Memang padu. Okay, and then yang kedua, yang ni aku rasa agak kerap lah bila aku jumpa orang yang pakai skuter ni. Dan sebenarnya skuter-skuter lain yang pakai enjin jenis
jenis ni, jenis Piaggio ni kan, yang bukan Avetta pun, tapi aku malas lah nak sebut brand apa kan, iaitu isu wobbling ketika high speed ataupun ketika cornering. Siapa yang pernah pakai skuter besar-besar sikit macam ni kan, yang boleh pergi 120 km sejam ke atas, memang akan rasa wobbling. Sebab skuter dia kan tak ada swing arm. Swing arm dia adalah engine tau. So mounting ni penting. Mounting ni antara engine dengan body. Kalau dia buat benda tu terlalu rigid, kau akan rasa tak selesa, kemudian vibration apa semua kan. Dia punya mounting tu ada rubber tau, untuk dampening lah. Tapi dia punya trade off tu lah, dia bila high speed dia ada wobbling sikit. Nak pula macam motor Avetta Vanguard 250 ni, dia adalah berkonsepkan ATC. Jadi dia tak sesuai lah kalau terlalu rigid. Dia bukanlah skuter yang sporty sangat. Walau bagaimanapun aku diberitahu yang isu ni diorang dah improve, bagi lebih rigid sikit mounting dekat bawah ni. So batch yang terbaru ni memang dah kurang sikit lah dia punya isu wobbling ni. Kejap lagi aku tunjuk. Sebab kita dekat atas Genting Highland ni, nanti downhill kita test. Okey, yang seterusnya, yang ketiga, aku ada dengar lah juga seorang rider yang pakai Vanguard 250 ni, dia bagi tahu kat aku dia ada isu fuel gauge. Dia punya reading dia tak tepat. So masa aku ambil motor ni, aku jumpa dengan staff Avetta. Aku terus tanya soalan tu lah pertama. Cuba dapatkan penjelasan lah daripada diorang, kenapa benda simple macam ni boleh jadi kan. So ini adalah feedback daripada pihak Avetta. Yang pertama, diorang dah tukar fuel sensor yang lebih sesuai dengan Malaysia. Yang kedua iaitu fuel sensor tu yang dipasang pada first batch tu bukanlah dia rosak ataupun dia tak kualiti. Cuma katanya Malaysia punya fuel density tak sama dengan dekat China. So disebabkan berlainan cuaca dan juga fuel density apa semua ni, benda tu jadi isu. Aku personally masa test 20,000 km tu, aku tak ada pun isu ni. Dan kalau let's say ada lah isu tu masa aku buat 20,000 km tu, isu ni tak adalah besar sangat. Dia tak mencacatkan pun test tu. Sebab isu fuel sensor ni macam sangat-sangat minor lah. Tapi itulah, walaupun minor, aku happy lah nak bagi tahu korang yang batch terbaru ni dah improve. Dan kalau korang ada isu ni, korang boleh call terus Avetta. Diorang akan immediately replace korang punya fuel sensor tu. Okay, and then improvement yang dibuat berdasarkan feedback daripada korang. Yang terakhir adalah isu handlebar yang tak straight. Skuter yang ni straight lah, tapi ada di antara customer yang komplain kata handlebar dia orang tak straight. Aku pun tak tahu ada isu ni. Cuba Avetta brief kat aku, oh ada isu ni rupanya. So masa dia orang cakap kat aku yang ada feedback pasal handlebar tak straight ni, aku immediately tanya balik dengan dia orang lah, yang ini sebenarnya pasal logistik ke kan? Yes, memang betul. Masa motor ni keluar kilang, naik atas lori, sebelum sampai kedai lagi, ada certain batch yang naik atas lori tu, dia orang ikat dengan cara yang tak betul. Mungkin dia orang nak ketat sangat ke apa kan. So dia orang ikat gila punya kuat dekat handlebar ni. Aku rasa motor apa pun kalau kau tarik gila-gila dengan ratchet strap tu, memang lari lah handle ni kan. So solution untuk handlebar ni ada dua lah. First kali, Avetta pastikan lepas ni sewaktu logistik tak ada lagi lah kes ikat tak betul ni, ikat kuat sangat, tarik gila-gila ni tak ada dah. Dan yang kedua, yang paling penting sebenarnya adalah pastikan dealer-dealer diorang, kedai-kedai motor ni, sebelum dia bagi motor dekat customer, kepada korang, sepatutnya buat PDI dengan properly. Buat betul-betul. PDI tu maksud dia pre-delivery inspection, yang mana diorang akan check semua benda lah. Ada beberapa point yang penting lah, dan sepatutnya masa tu diorang boleh detect lah orang punya handle tak straight ke apa ke kan. Sebenarnya bukan handlebar tu yang bengkok, dia punya mounting kat bawah tu lah memang boleh adjust pun. So itu saja untuk improvement 4 benda. Yang pertama adalah auto sensor supaya korang punya skuter Avetta Vanguard ni tak ada isu stalling lagi. Kemudian yang kedua, engine mounting supaya tak ada lagi wobbling. Yang ketiga, fuel sensor supaya korang punya fuel gauge korang reading dia dah betul, accurate. Dan yang terakhir, logistic improvement supaya korang punya handlebar straight. Okay, so sebenarnya aku dah tak sabar dah ni, sebab alang-alang kita dah dekat Genting Highland ni. Aku nak naik atas motor ni dan share dengan korang on board. Kita downhill. Jom.
Bismillah. Untuk part on board ni, aku nak test sama ada yang mounting system tu dia dah reducekan wobbling atau tak, untuk high speed cornering semua kan. Selain daripada tu, alang-alang kita dah nak turun bukit dekat Genting Highland ni, aku nak share dengan korang pasal brake. Tak adalah spesifik pasal brake kat skuter ni, tapi brake skuter lah in general. Sebab Aveta cakap dengan aku, banyak juga customer yang komplain pasal brake fading kan, terutamanya ketika downhill, nak pula ada bawa barang ataupun pilihan kan. So hari ni aku nak share sikit lah dengan korang pasal isu tu. Bila kita cakap pasal brake fading ni, kita kena faham dulu tau, brake fading tu apa. Adalah disebabkan brake panas ataupun overheat lah. Brake kau akan rasa spongy, ataupun bahasa pasar dia brake kosong lah tiba-tiba kan. Orang selalu cakap macam tu kan. Sebenarnya ini adalah normal, bukan untuk skuter saja tau. Isu ni normal untuk semua kenderaan termasuk kereta depan ni, termasuk motor biasa, termasuk motor superbike, tapi lebih-lebih lagi skuter. Sebab apa? Sebab skuter ni tak ada gear, dia automatic. Jadi dia tak ada engine braking untuk assist ketika downhill. Contohnya sekarang ni kan, nak downhill aku tak tekan minyak apa pun, dia meluncur je. Sebab dia tak ada gear untuk kau turunkan gear supaya engine braking tu boleh lebih tinggi dan memperlahankan motor kau lah. So disebabkan tu, ada sesetengah rider dia akan, orang kata apa, macam dia maintain je, tekan je brake. So itu antara sebab lah yang menyebabkan brake fading tu. Okay, aku bagi tips lah senang cerita. Yang pertama sekali, korang tak boleh tekan brake lama-lama. Sentiasa je tekan brake. Walaupun korang tak bawa laju, tapi korang jangan sentiasa tekan brake macam ni. Contoh kan, aku tekan je brake belakang kan, by the time korang sampai separuh jalan, nanti korang akan rasa macam asal brake tak ada. Sebenarnya sebab kau tak lepas-lepas brake tu. Bila brake tu nak menyejuk, mungkin dia tak panas secara mendadak, tapi dia panas je, tak ada interval untuk dia sejuk tau. Maksudnya dia panas je, makin lama makin panas, makin lama makin panas. So solution dia adalah korang kena brake kuat, tapi jangan sentiasa. Jangan sentiasa brake, kena ada interval. Maksudnya brake, kemudian bagi masa untuk menyejuk, kemudian brake balik, bagi masa menyejuk balik. Macam tu lah lebih kurang. And then tips yang kedua adalah gunakan brake depan dan belakang, tapi mostly brake depan lah. Maksudnya gunakan dua-dua, tapi lebihkan brake depan. Sebab korang kena tahu tau, brake belakang ni sebenarnya dia tak efektif sangat. Bila kau dah downhill ni kan macam kau menunduk kan, dia tak efisien kan. Jadi kau kena guna brake depan supaya korang boleh perlahankan skuter korang dengan cepat, dan juga bagi ruang untuk brake tu sejukkan pula lepas tu. Kalau kau depends dengan brake belakang je, memang sentiasa je nak tekan brake kan, kalau tidak tak berhenti-henti kan. So gunakan brake depan dan belakang, tapi utamakan brake depan. And then tips yang ketiga ni, aku rasa ni common sense aku. Jangan push gila-gila lah. Sebab kita bukan racing kan. Kita nak turun dengan selamat. Yang penting itu. Of course, kalau kau ada experience, kau dah boleh agak bila nak brake fade apa semua tu, kau dah boleh tahu yang ini brake aku dah semakin panas apa semua. Of course kau boleh lah kalau kau nak laju sikit. Tapi kalau korang tak pernah ada isu ni, tak pernah tahu yang pasal brake fade apa semua ni, jangan terlalu agresif dengan throttle korang. Jangan bawa terlalu agresif lah senang cerita. Contoh macam ni lah, kau dah brake kan, ada bonggol kan, lepas tu terus tarik gila-gila, lepas tu brake lagi, tarik gila-gila, brake lagi. Jangan. Itu memang resepi untuk brake overheat. Lagi satu, jangan takut guna brake depan. Kau jangan risau, motor ni ada ABS. Jangan risau. Sebenarnya aku ada buat satu video dengan Aveta Nova 160 tu kan, tips untuk layan corner dengan skuter. So korang boleh tengok video tu lah, untuk improve korang punya knowledge lah, dan mungkin secara praktikal boleh improve korang punya skill, supaya korang boleh bawa dengan lebih selamat, lebih cepat tapi lebih selamat. Itu yang kita nak. So kepada pengguna-pengguna Aveta Vanguard 250, brake skuter ni bukanlah ada masalah. Sebenarnya brake fading apa semua tu, dia berkait rapat dengan cara korang bawa motor, behavior korang menggunakan brake macam mana. Ni aku tunjuk secara praktikal lah. Pak ni aku full throttle ya, kemudian kita brake, kemudian lepas. Jangan trail brake. Lepas tu terus throttle lagi, ada bonggol, brake kuat-kuat, kemudian lepas, brake, lepas. Aku brake ni kuat tau, depan belakang ABS tendang. Setiap kali aku tekan ni, ABS akan tendang. Aku cuba untuk keep up dengan MT-09 ni. Tapi betul lah, wobbling tu dah kurang. Tapi nanti kita ada high speed corner lagi, kita boleh tengok. Dari segi enjin aku memang suka lah. Ini enjin ni memang bagi aku cukup power lah untuk 250.
Oops, sini selalu ada pasir. Aku kena padam traction control lah. Let's go. Okay, brake. Nice. Terbaik. Jalan genting ni tak rata tau. Dah lah dengan ada lane kuning ni lah. Kemudian ada speed bump yang warna merah tu. Tapi okey. Aku tak ada lah isu wobbling-wobbling tu, tak ada pula. Mungkin tak cukup laju kot. ABS tendang saja. Korang boleh tengok macam mana aku brake dan macam mana aku lepas, supaya korang tahu yang sebenarnya bukan sentiasa kena tekan brake tu. Oh, tapi korang jangan tiru cara aku bawa ni lah. Ini cara bawa yang agresif yang aku cakap tadi. Jangan bawa agresif. Kalau boleh padam ABS, aku padam terus. Okey, Alhamdulillah kita dah sampai lah dekat bawah ni. So untuk karak ni aku nak test high speed corner 14, 15. Kita tengok dia boleh handle ke tak corner. Korang tak payah cuba, biar aku yang cuba kan. Nice. Itu dia, kita dah nampak litar karak. Litar karak. Let's go. Okay, 110, 125, 140. Enjin cut off. Ui, licennya. Dia orang tabur minyak ke apa kat sini? Weh, serius, jalan ni licin tu. Ini kalau hujan macam mana ni? Sebenarnya motor ni memang boleh pergi lagi ni. Semua ada cut off ke? 147. Okay, kita tengok macam mana corner 14, macam mana. Okey lah, dia ada sikit tau. Tapi memang definitely improve banyak gila. Kalau nak compare dengan skuter-skuter yang pakai enjin ni, enjin Piaggio ni, lagi lah, semua lagi goyang gila. Ini memang terbaik ni, dah improve banyak. Full throttle 14. Kita berlumba-lumba dengan Triumph ni. Mohon laju sikit. Motor depan ni pun aku tengok wobbling. Skuter ni lagi steady. Nampak? Dia lagi wobble, aku pula yang takut. Aku boleh je potong ni. Tapi nampak macam beria pula kalau potong. Brother ni pun bukan main pulas lagi. Ini Triumph apa lah yang exhaust kiri kanan ni. So aku rasa aku nak habiskan video ni. Untuk kesimpulan dari segi improvement, terutamanya sama ada dia dah improve dari segi wobbling high speed tu ataupun ketika cornering, aku boleh cakap memang definitely lah, memang improve banyak gila. Aku tak expect sebenarnya, sebab aku kenal skuter-skuter yang pakai enjin Piaggio base ni, dan aku dah biasa bawa pun. Tapi Avita Vanguard batch yang terbaru ni memang dah improve lah, dia improve banyak lah. Tadi pun kau tengok aku full throttle dah sampai 147, turun corner pun okey, boleh kawal lagi. Aku tak recommend korang untuk buat seriously. Aku sangat-sangat tak recommend untuk korang buat. Bagi aku, motor ni korang bawa lah 12, 13. Okey dah, jangan lebih-lebih. And then korang kena tahu kalau ada wobble, yang pertama sekali kau kena relax. Biar motor ni buat apa dia nak buat. Kan dia dah wobble tu, kau kena lepas throttle slow, tak payah brake sangat. Kalau nak tekan brake pun halus gila brake. Sebab kalau kau bagi input yang mengejut, memang motor ni akan luar kawalan lah nanti. Itu yang kita tak nak. Minta dijauhkan lah. So aku nak ucapkan syabas
Aku rasa aku kena bagi penghargaan kepada Aveta sebab dia do something. Apabila dia orang dengar ada banyak rungutan daripada customer dia orang, bersungguh-sungguh untuk improve. Aku tahu dia orang bersungguh-sungguh sebab aku pun pernah participate dalam dia orang punya R&D, specifically untuk Aveta Vanguard 250 ni, yang aku tolong dia orang untuk habiskan 20,000 km endurance test tu. Sebabnya adalah mungkin motor China tu dia successful dekat China, tak ada isu apa-apa apa semua kan. Tapi bila kau bawa motor China tu dekat Malaysia, dengan suhu kita, dengan cuaca kita, dengan jalan kita, jenis jalan kita yang mungkin tak berapa rata, mungkin high speed, so benda tu semua ada faktor-faktor dia lah kan, dengan cara kita bawa macam mana kan. Jadi penting sebenarnya ada internal team yang buat R&D, keep on improving. Bukan sekadar bawa masuk je kan, yang setiap bulan ada je motor kan, setahun tu tak berapa puluh motor kan dia orang launching kan. Tak, diorang ni agak fokus, memang sangat aktif dan sentiasa mendengar customer punya feedback. Terbukti dekat batch yang ni diorang dah improve. So aku nak habiskan video ni kat sini. Aku nak dengar pendapat korang, apa yang korang fikir tentang Aveta Vanguard ni. So korang boleh bagi korang punya komentar dekat bawah. Kita jumpa pada video seterusnya. Jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Assalamualaikum.